Kerana dia fahamlah Al-Quran itu kitab suci, maka dia pijak Al-Quran. Isu pijak Al-Quran ini ianya adalah isu melanggar garisan merah. Pelajar yang pijak Al-Quran itu dihukum walaupun terpaksa mengambil hukuman lucutkan kewarganegaraan dia. Kerana apa? Kerana dia tak sedar dia duduk di negara yang beragama, di mana negara ini Islam adalah agama persekutuan. Kita hukum dia seorang yang pijak Al-Quran, maka jutaan di luar mendapat pendidikan bahawa Al-Quran adalah kitab yang tidak boleh dihina dan dimain-mainkan. Inilah pendidikan. Mendidik ini ialah kita menghukum mereka yang buat, tetapi jutaan di luar sana akan faham kitab Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling tertinggi dan mulia. Pijak Al-Quran ini ianya adalah isu melanggar garisan merah. Tugas kuasa yang paling tertinggi adalah menjaga agama. Kuasa bukan menjaga kertas undi. Kuasa bukan menjaga takut DAP marah.